Hari ni aku nak cerita sikit pasal sumpahan nombor 7 dekat MU. Fans MU kalau tak kenal sumpahan ni, maknanya tu bukan fans MU tu. Fan Wigan maybe. Di Maria, Memphis Depay, Michael Owen. Semua player ni elok-elok jadi harapan dekat MU. Terus bertukar jadi keladak lepas pakai nombor 7 kat MU. Tapi apa kena mengena dengan curse pula? So sekarang aku nak cerita. Sumpahan nombor 7 ni jadi lepas era Ronaldo tahun 2009. Sampailah sekarang ni tak settle-settle. Kita tengok sebelum era Ronaldo, kita ada Josh Best, Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham. And diorang ni boleh dikatakan legend dalam zaman diorang kan. Skor gol yang banyak gila, ada skill yang padu macam CR, termasuklah yang jenis kepala gila macam Cantona tu kan. Semuanya level-level yang outstanding gila lah. Memang kena lah kalau nombor 7 MU ni orang akan cakap jersey yang haunted, yang bagi pressure gila babi pada siapa yang pakai, termasuk Ronaldo. Kita tengok balik mula-mula Ronaldo dia tak nak juga pakai jersey nombor 7 ni. Masa Ronaldo mula-mula sampai dekat MU, dia nak pakai jersey nombor 28 tau. Tapi Ferguson tak bagi. Dia suruh Ronaldo pakai nombor 7 juga. Ferguson cakap apa? Baik kau pakai. Kalau kau tak pakai, aku hantar kau balik Portugal. Yang terbukti yang memang Ronaldo ni memang sukses gila dengan jersey nombor 7 MU Lepas Ronaldo belah pergi Real Madrid, Antonio Valencia dengan Michael Owen dia orang join MU. Dibeli memang untuk fill position CR7 ni. Bila Owen masuk, aku memang tak expect sangat dia boleh continue high level. Pasal lepas main dekat Real, memang Owen ni dalam kategori pencen awal sebenarnya. Kita cakap pula pasal Valencia. Valencia ni dia beli daripada Wigan. Mula-mula Ferguson beli dia ni pun memang untuk ganti Ronaldo Tapi dengan bajet ekonomi 16 juta, laju pun laju, body solid macam besi. Valencia dan juga reliable gila daripada segi wing position. Of course bila Valencia masuk JMU, Ferguson dia memang nak offer nombor 7 tu dekat Valencia. Tapi Valencia tak nak. Dia reject awal-awal. Dia kata dia tak nak kena pressure dan juga tak nak orang expect dia lebih-lebih. Senang cerita tak ego Yang juga Valencia ni boleh dikatakan level-level budak baik juga sebenarnya. Yelah kau tengok jersey pun masuk dalam selalu. Dan bila Valencia tak nak, dia panggil pula si Carrick lepas tu. Dia offernya jersey nombor 7 MU ni dekat Carrick tu. Carrick pun cakap apa? Dia cakap aku tak nak. Dan dia pergi cakap tak apa, kalau kau tak nak aku bagi pada Owen, take it or leave it. So last kali Owen kena panggil and dia agree untuk ambil nombor 7 tu. Memang dalam carry Owen ni memang dia biasa pakai jersey nombor 10 Walaupun Owen tu dia memang jenis pakai jersey masuk dalam macam Valencia agak, tapi dia ni jenis lagi dengan cakap So dia terima offer Ferguson untuk pakai jersey nombor 7 MU. Kita tengok sebelum CR belah, CR ni memang dia shine gila babi kat MU. Semua orang tahu dia skor 118 gol, 1 Ballon d'Or, 1 UCL, 3 kali juara EPL. MU ni dia betul-betul develop bakat Ronaldo. Dari player yang level shot sendiri sampailah dah tahap legend bola sepak dunia sekarang Okey, kita cerita pasal Valencia. Lepas few years Valencia dekat MU, Valencia punya performance memang bagus gila. Saya nak cerita dia memang selesa sampai dapat Player of the Year award lah. Masuk je season 2012-2013, lepas Owen belah pergi Stoke, pula dah Valencia ni pula kena target pakai jersey nombor 7 MU Kau nak tahu apa jadi? Satu season tu Valencia ni bergelut gila sampai ke asyik injured Dan waktu dia pakai jersey nombor 7 MU tu, dalam satu musim Valencia cuma skor sebiji gol lah. Tapi kejap dia pakai jersey nombor 7. Masuk je next season, Valencia minta tukar. Dia kata, aku rasa jersey nombor 7 ni memang bahenol betul lah. Kau bagi aku jersey 25 balik. Kat situ je dia lega sikit. Dengan jersey 25, performance Valencia terus cantik on form Dah puas main wing, dia turun pula main wing back. Sampailah Mourinho ni pernah labelkan Valencia ni antara wing back paling padu time tu. Dan lepas 10 tahun dia sukses dengan jersey 25. Valencia ni dia dilepaskan oleh MU dan sekarang dia dah balik kampung. Bukan balik kampung tanam jagung, dia balik kampung main dekat kelab Ecuador sana. So dekat sini pun terbukti lah yang Valencia ni walaupun dia ni padu, tapi bila dia pakai jersey nombor 7 dia, memang dia pun tewas jugalah. 2014 kita tengok Di Maria sampai. Dah lah MU beli Di Maria tu mahal, tapi apa jadi? Di Maria ni dia cuma main satu musim dengan MU. Dia memang kena pressure gila lah. Sampai Van Hal tu pun berbulu dengan dia ni. Tapi Di Maria dia balas balik. Di Maria ni salah Van Hal pula. Pasal Van Hal ni dia paksa Maria ni main macam-macam attacking position tau. Dah lah aku ni tak boleh nak cope dengan impact dia punya environment. Kau kerah aku buat itu, buat ini. Memang berbulu lah Mamat tu. Tapi kalau ikutkan performance Di Maria ni pun tak tentu hala juga. Yang lagi satu, Di Maria ni juga dia belah. Rumah Di Maria dekat England tu sebenarnya dulu nyaris pernah kena rompak tau. Agaknya majar sangat kan Di Maria ni main kat MU. Sampai semua benda tak kena, dah dia belah pergi PSG. Masuk PSG je dia tu hello Itu aku tak faham. Jadinya dekat sini curse number 7 MU tu continue. And then lepas padu dengan World Cup dan juga tim Belanda untuk replace Di Maria punya position, MU beli seorang budak ni
Nama dia Memphis Depay. Tak macam Valencia dengan Owen yang budiman, Depay ni masa mula-mula masuk MU, memang dia sendiri yang request nak pakai nombor 7 kat MU. Boleh tahan jugalah demand Mamat ni kan. Dan kita boleh tengok untuk first season Memphis Depay ni dekat MU memang struggle gila. Tak sama macam performa dia dekat PSV dan juga masuk World Cup dengan Belanda. Performa dia terus berubah tau. Terus jadi bingai daripada malas. Alasan dia katanya game dekat England ni banyak sangat. Training lagi, apa lagi. Badan aku ni kena ada rehat. So bagilah aku masa. And then secara perlahan-lahan Depay ni mula selalu memanaskan bangku simpanan. Jadinya lepas Depay ni guna alasan yang sama macam Di Maria, tak boleh cope dengan EPL punya environment, and juga as one of the flop dekat MU, Mourinho pun jual lah dia ni. Depay pun belah pergi Lyon lepas 2 season je stay dekat MU. Tapi sekarang ni dekat Lyon Depay ni dah power balik lah. Masa MU jual Depay lah gitu, MU tak nak serah macam tu lah. Yalah sebab dia muda, MU siap letak buyback clause lagi pada Lyon. Tapi bagi aku rasa tak payah beli balik kot. Move on je lah. Kan kalau pisang macam Pogba sia-sia kau. Last sekali untuk lengkapkan sumpahan nombor 7 MU ni, kita tengok pula Sanchez masuk MU. Waktu tu Mickey pula diswap pergi Arsenal. Bagi aku transfer ni terjadi memang disebabkan MU kena scam dengan Mino Raiola lah. Siapa lagi pergi letak gaji paling tinggi ke MU, and atas alasan Sanchez tu superstar Arsenal time tu, MU pun setuju lah. And tak sangka juga, rupanya MU ni dah kena scam dengan Raiola. Nak minta refund pun tak boleh, nak tak nak ambil je lah. Untuk performa Sanchez aku tak nak cakap lebih-lebih. Korang sendiri tahu, dia pakai jersey nombor 7. Kau tengok sampai sekarang bingai dia tak sudah. Waimah dia pergi loan dekat Inter pun, dia cuma skor sebiji gol lah. Kita boleh tengok sebelum player-player yang aku sebut ni join MU, player-player ni semua boleh dalam kategori yang bagus lah. Walaupun tak semua. Contoh macam Di Maria, Europe punya champion dengan Real Madrid. Memphis Depay 28 gol dengan PSV, muda, prospek paling top masa World Cup dengan Belanda. Sanchez tak payah cakap lah, level-level good lah dekat Arsenal tu. Kau nak kata apa? Secara overallnya sumpahan nombor 7 ke MU tu masih lagi berleluasa sampailah sekarang. Kalau kau pakai jersey nombor 7 MU lepas daripada zaman Ronaldo, daripada elok nama kau top, terus jadi busuk tu. Semua je jadi level tak guna. Owen 17 gol, Valencia 1 gol, Di Maria 4 gol, Depay 7 gol, Sanchez 5 gol. Total 34 gol dalam 11 tahun. Memang malapetaka. Takkan nak cakap anugerah pula. Ronaldo yang dah selamat dekat Juve dengan Real Madrid tu pun dah skor 503 biji gol dalam 11 tahun lepas dia belah daripada MU. Kalau korang sedar, selain daripada sumpahan nombor 7 kat MU tu, MU sekarang ni ada lagi 2 sumpahan yang tengah bermaharaja lela. Kau nak tahu siapa dia? Seorang yang nombor 4 tu, seorang lagi yang nombor 14 tu. Yang nombor 14 tu aku malas nak cakap siapa kan. Cerita sini habis sini lah. Alah yang tunjuk ni tu, tu tu lagi haram tu. Bukan nak kata 1 gol. Bola tu kalau boleh dibelah jadi separuh, setengah gol pun payah nak masuk. No. Okay, itu je guys yang aku nak kongsi dengan korang pasal sumpahan nombor 7 kat MU. Adakah korang rasa yang MU ni memang bebal gila selepas daripada zaman Ronaldo? Ataupun untuk masa depan, siapa yang korang rasa yang boleh ganti tempat Ronaldo ni? Sebab sampai sekarang dah 11 tahun, MU punya nombor 7 ni memang benak gila. Mana-mana yang baru tengok, korang subscribe lah. And make sure korang komen kat bawah. Aku jumpa korang dalam next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.